Hari ini jom kita lihat, kita unboxing satu barang yang cukup baik. Barang ni dah lama sebenarnya saya jual, bermula tahun 2010 dulu lagi. Okey, ini barangnya, iaitu cermin mata Ray-Ban. Cermin mata Ray-Ban. Yang ni ialah model RB2140 Wayfarer. Ray-Ban ni bukanlah original, bukan original. Dia hanya kualiti premium, grade sahaja. Yang original dia mahal lah. Okey, oleh sebab saya pakai lama, dah bertahun-tahun saya pakai, saya puas hati lah dengan Ray-Ban ni. Jadi saya jual. Lama dah saya jual, walaupun saya tak aktif sangat jual Ray-Ban ni. Dulu saya aktif lah, tapi sekarang saya banyak jual jam G-Shock atau Casio. Jadi saya kurang lah ni, tapi tetap ada permintaan lah, tetap ada customer yang datang beli. Sebab apa, dia barang dia, kualiti dia baik. Tengok sini tulisan Ray-Ban kanan dia macam ni. Kita tengok dalam dia, cermin dia kaca. Kita tengok dalam dia, sini pun kaca besi. Ini saiz lens 54mm, ini saiz dia lah. Okey, dalam ni dia ada besi. Kita tengok di sini, dia tulis handmade Italy lah. Sorry, dia tak clear. Okey, handmade Italy Wayfarer. Di cermin dia tu, tulisan dia. Kita tengok sini, cermin dia kaca. Ni RB bukan BL, RB. Cuma yang saya puas hati ni, dia lasak. Dan kalau kita sebagai runner, hantar barang, hantar motor, pakai ketika kita bawa motor kan, ketika panas semua, memang cun lah, memang sedap lah. Dia tak apa, dia tak ada polarized, model dia tak ada polarized lens kaca ni kan, tapi dia sedap pakai. Mata kita tak berair, bawa kereta semua okey. Dia ada dua saiz. Ini saiz besar lah, kita katakan saiz besar. Satu lagi saiz kecil, lens 52mm. Ini lens 54mm, dia ada kecil sikit lah beza dia. Okey, ini yang banyak saya jual, banyak orang minta, banyak orang belilah model ni. Dia datang macam ni lah, ada kotak, ada ni. Jadi ada paper bag semua. Jadi siapa kalau beli, nak buat hadiah ke, nak pakai sendiri ke, boleh PM lah. Saya jamin memang kualiti terbaik model ni. Okey, antara kualiti terbaik lah. Okey, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.